3 bungkus 10 hiyai. Etok budu saya awak. Assalamualaikum. Hari ni Abla nak terjah pembuatan entak salai perap di Kampung Paluh Rawa Macam. Ada perisa budu, tom yum dan terbaru perisa pizza. Terfikir juga orang luar panggil etok apa ya? Dia rasa macam pizza ni. Dia tak jual lagi ni. Abla keluar pukul 6.30 pagi tapi sesak dekat sejam sampai rumah Modah. Jumpa Modah. Buat gapo ini Modah? Hari ni kita buat salai etok. Salah etok. Lah ni saya sapa di Kampung Paluh Rawa. Tengok pembuatan etok Modah. Sekali siapa-siapa. Sekali jumpa Modah pasar je. Hari ni kita mari rumah dia. Ini tempat nyala dia. Okey, comel tepat. Ni hari ni start pukul 6.30. Dia perak etok 6.30, pukul 7 saat lah nyala ni. Dia sekali gelak aja. Sekala gelap lepas subuh. Kira perak etok pukul sebelum subuh tu kan. Lepas tu buat etok Dia salah ni dia kalau lain daripada kita jemur. Dulu orang jemur. Lah ni dia salah dengan api. Jemur tu dia mungkin dia rasa ada letak sikit. Kalau buat gini dia masuk. Tu gapo? Awah dia ni. Sebab kalau kita berhawa dia jadi kering. Kita berkeria sikit. Hak modah lah cara modah lah. Alan ni ada serai, halia, bawang putih, bawang besar ada. Kalau kita bubuh hawa dia tak lekat awah. Kalau kita berhawa dia jadi kecil isi etok. Lah ni nak tunggu dia masak dia kering tu kata. Dia sekering hok ni dan dulu ni. Bersih pak ya si awak ha. Okey. Ni etok mari gunung. Gunung. Kak dah tak ambil kat Thailand. Dah. Minggu ni untuk 3 hari budu, 3 hari tom yum. Jadi buat 3 karo lah. Sebelum perisa kita salah biasa dulu. Salah biasa. Salah serah. Dia tandai masak dan etok. Baik-baik bahan-bahan betul je. Ya Allah. Lekat tu dia. Ni. Dah 50 ruk petik. Kena buat perisa tom yum. Awak Buat sikit je. buat orang yang buruk. Arwah Emrah Joli hak pelakon tu kau. Pelakon. Ni. Jadi maknanya kita sekerak lain rumah dia sekerak, lain rumah kat atas sekerak. Sewa. Ladon ni sedap lah ada kapur. Kalau buat perisa tom yum guna ladon ni. Guna ladon ni lah tapi hak masuk lah. Kalau buat etok pun serah ambil sendiri. Sama sendiri. Ada belakang sini. Pokok cukup manis banyak sini. Dia kering dia masuk. Dia tak lekat. Tapi hak ni kurang ni. Dia sepih dia. Ni masak. Isi putih. Comel. Dia masak ni. Kalau gini? Kalau gini masak ni. Dia lekat mana kalau tak masak? Kalau tak masak dia lekat sini. Oh kita buka tu yang lekat isi. Yang lekat ni isi dia. Masak lah ni. Ni masak lah. Masak lah ni. Lah ni Modah asing dua nak buat perisa berbeza. Siap makan senang-senang 5 jam. Orang nak buat payah tak? Tak boleh dah. Standard Modah dah. Boleh cukup dah. Okay dah. Hak ni tak budu. Tak budu. Kena budu pada Thailand. Lepas tu kena masak. Okey. Ni tom yum. Tak. Budu juga? Water go. Tom yum tak buh water go. Mana water gong? Tu masak. Water gong masak. Tomat. Gitu tu. Kita ni budu. Etok budu saya awak. Awah dia sikit. Awah dia. Orang suka pedas pun banyak pedas. Berai mulut dah ni. Modah jual stok kok? Stok budu. Jual stok budu? Budu serta buka dan tapu bubuh. Stok nak ada kat mana lah. Ni siap lah gini aja lah ni. Perisa tom yum. Awah dia. Awah tom yum. Pandul lah. Daun. Tangan. Apa style tu hari ni? Berai mulut Kalau masa dia nak dah bubuh ratah etok tu lah. Ni. Buah 5, bawang, daun 5. Jangan ambil kebun belakang rumah hijau belakang ni. Buah 5 pada kebun tu hijau alik tu. Tak belakang. Etok salah ni etok kemie tadi etok budu. Kalau dalam bungkus 3 bungkus 10 hiyai. 5 hiyai awak sebelah ni. Saya awak lah ni Modah tak jual hari-hari dia etok. Modah jual 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Tekah Modah sakit 2 kali seminggu. Kau tak sakit 3 kali. Tukang Modah tak lah ni sihat. ke nak nunduk tak boleh.
3 buku 50 ya. 10 ya. Dia gitu lah sebab mak dah tak nak itu kan. Kuat mana? Jago. 3 buku 10 ya. Tengok dah pergi 3 buku. 3 buku 10 ya. Kalau hari Jumaat pasar Gutong. Pasar hari Jumaat di Pasar Gotong, Pasar Pendekar. Apa jual murah sangat mudah. Dah orang royak murah lagi hak orang lain. Oh kalau budu sia tu je lagi. Budu sia ya bang. Bang sedap. Ni sikit awak puruh got. Ni mutu. Kalau hak hijau tak ada gajah. Ambil etok, ambil kulit dia. Okey. Buat gini, buka. Digunakan Bahagian pun ni, tepi dia ni. di kat punggung dia. Tapi tajam ni tuan ni. Tak buat gini. Masuk tu buat gitu. Ni Abla ada 2 perisai yang dah buat tadi. Ada satu lagi? Original. Ada hak original belakang. Lah ni saya nak makan yang Tom Yum punya. Tengok teks ni Tom Yum. Ada timun masai, ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Letak baru ni kan. Bila kita kekoh itu biar air letak je. Apa tak? Isi putih. Tadi baru mampu. Dak letak Tom Yum. Saya suka awah dia. Saya zaman kecil saya makan etok. Saya jilat dia punya ni je. Awah dia. Etok tak sangat nak makan. Lah ni nak makan etok budu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masing etok budu. Rasa bang budu lah. Tak isi je. Isi je tebalnya. Mana nak makan etok. Mak Abdullah ketok. Hari apa mak dah kejual dari mana? Mak dah dia bergok-gok. Kemacam mak dah jual di pasar ni, pasar Borong Macai. Waktu kau mak dah. Tahu nama lagi. Ni perisa baru. Macam pasta gitu. Parmesan cheese kau. Biasa oregano, dia macam pizza. Biasa macam ni. Pasta. Bolognese. Biasa macam pizza ni. Dia tak jual lagi ni. Pasta. Ya lala pasta. Jadi ni semua ni etok belakang yang saya makan di Modah. Jadi pasar Borong Macai. Lepas tu hari Jumaat Modah ada di pasar Gutong. Lepas tu hari Sabtu Modah ada di Masjid Kapal Belimbing di Tanah Merah. Jangan lupa support ke Abela Cameron Street Cafe dengan Bangkrai. Nak suruh Abela buat konten gini, aku nak support kedai saya. Bila kedai saya ramai orang, saya boleh tubik buat konten mana luar-luar. Kalau kedai tak ada orang mana kedai saya tak nak tubik, saya nak kerja. Beres ya, bye. Assalamualaikum.